What's up guys? Selamat datang ke channel kita. Jom kita borak pasal cerita-cerita lama yang best dan boleh ubah dunia kita. Semua orang tahu kisah sang nila utama jumpa singa dan menamakan Singapura kan. Sebelum sampai ke pulau yang kini kita panggil Singapura, dia dengan kapal dia kena hentam. Ribut dahsyat. Mungkin ribut tu lapar. Mahkota pun jadi makanan laut. Setibanya di pulau itu, beliau ternampak seekor haiwan besar berbulu dan garang. Mungkin tu harimau kot. Sebab tiada singa di Asia Tenggara zaman tu. Tapi hey, Sagapura atau Harimau Pura tak sehebat Singapura kan? Sebenarnya, penubuhan Singapura lebih kepada strategi perdagangan, kedudukan pelabuhan yang hebat serta visi seorang pemimpin bijaksana. Singapura menjadi persinggahan penting. Penuh urusan dagang, bukan sekadar kisah nampak haiwan je tau. Begitulah Singapura bermula.